Hidup di bawah kemampuan bukan mengikut kemampuan, jauh sekali melebihi kemampuan. Okay, video ni khas saya buat untuk anak muda yang baru start nak membina kehidupan, iaitu anak muda yang baru start nak bekerja. Perkara pertama, kalau anda nak kaya, nak uruskan kewangan dengan betul, kalau tak kaya pun at least anda tak miskin dan tak ada beban kewangan yang besar. Okay, yang pertama sekali tuan-puan, apa yang anda kena buat? Hidup di bawah kemampuan. Saya bercerita ni benda yang saya buat 4 tahun yang lalu waktu saya bekerja. Yang pertama sekali tuan-puan, kalau kita dapat gaji pertama yang kita dapat tu, kalau kita nak beli kereta, kalaulah gaji pertama tu sesuai untuk anda beli kereta Honda, anda jangan beli Honda. Sebab itu anda mampu. Jadi kalau anda mampu beli Honda, anda jangan beli Honda. Anda beli kereta Myvi. Andai kata kereta tu memang betul-betul anda perlukan untuk pergi kerja. Tapi kalau setakat balik kampung, saya rasa 1 hingga 3 tahun pertama kerja tu tak perlu kot beli kereta hanya untuk balik kampung. Saya sendiri tuan-puan, waktu saya bekerja dulu, income saya dengan kerja dan juga bisnes ni sebenarnya melayakkan saya beli kereta. Tapi pada ketika tu saya tak beli kereta, antara sebab dia saya tak perlu kereta. Yang mana setiap hari tuan-puan saya pergi kerja hanya menaiki motosikal. Kelebihan bila kita naik motosikal ni tuan-puan, banyak yang kita dapat jimat dari sudut kewangan. Contohnya jarak saya dengan tempat kerja dulu tak adalah jauh sangat, dekat je. Kalau naik kereta pun tak berbaloi lah hadap jam, baik saya naik motor. Tapi itu situasi saya, cerita saya. Tapi rule dia sama sahaja, mesti hidup di bawah kemampuan. Once tuan-puan hidup melebihi kemampuan, tahun pertama kerja anda dah buat satu kesilapan kewangan. Kalau anda ambil kereta, 9 tahun anda kena hadap benda tu. Dan kalau anda salah ambil rumah, itu beban hutang 30 tahun. Jadi kewangan ni tuan-puan, dia bukan soal matematik, tapi dia soal psikologi dan emosi. Jadi kalau rasa video ni bermanfaat, anda boleh share dan tag kawan-kawan.